Kalau kita main drone, budak-budak mesti nak pegang drone kita. Silap-silap daripada elok-elok terbang, dia gapai, jatuh pula drone kita, dah rosak. Daripada rugi beratus-ratus, lebih baik dapatkan drone untuk anak-anak. Ini adalah helikopter mainan untuk kanak-kanak antara yang terviral di TikTok. Ada 3 pilihan warna dengan desain yang sangat cantik, memang sangat berbaloi. Bilah dia pula diperbuat daripada plastik, so tak berbahaya. Ini controller dia, ada 2 butang, start dan up. Menggunakan 2 bateri AAA, macam mana nak main dia? Sini aku tunjukkan. Tekan je butang start, nanti dia akan terbang. Lepas tu dia ada sensor kat bawah ni. So setiap kali dia nak jatuh, dia akan terbang balik. Letak je tangan macam ni. So sangat sesuai untuk anak-anak lah. Dia orang boleh main macam tu. Tanpa kawal tau. Ini tanpa kawal dia akan terbang semula. Sangat seronok. Aku rasa ini bukan budak-budak je main, tapi bapak budak pun akan main juga. Mudah je kan main dia. Lepas tu kalau dah habis, tekan je stop. Tengok. Nice gila kan. Setinggi mana dia boleh terbang? Jom kita buktikan. Okey, kita akan terbangkan. Lepas tu tekan up saja. Okey, kita tinggi lagi. Okey, boleh tinggi lagi. Sampai bumbung atas ya guys. Kau nampak tak? Tinggi gila. So, mainan ni sangat seronok, harga pun berbaloi, bateri tahan lama, rechargeable. Nanti kalau korang teringin nak beli, aku dah sediakan dekat beg kuning. Aku takut yang besar-besar je teracun nak beli ni.